Okey, kita start dulu boleh? Okey, semua sekali kalau Ustaz tak boleh tak boleh. Semua duduk dulu. Duduk Okey, semua duduk dulu. Tolong dudukkan yang depan, tolong buka. Orang tak ke depan semua. Tapi saya minta tolong ya, kalau ada orang kerusi atau meja letak balik kepada kedudukan asal. Sebab akan ada exam lagi. Kamu, tolong tutup pintu, okey? Boleh tak? Yang itu semua sekali masih pakai air. Alright, masuk. And tolong tutup pintu kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam Tak jelas. Sebelum saya mulakan iman, kita ada satu urusan lain. Yang pertama, saya dengan diri saya semua, saya Syarifah Nafas, saya pengarah buku Daftar Mengajar dan Biasu, dan dibantu oleh penyelenggaraan program KCC, Dr. Mozani. Dan saya percaya bahawa hari ini merupakan hari yang ditunggu kerana selesailah peperiksaan. Alhamdulillah. Kita doakan yang terbaik untuk semua pelatih-pelatih. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah banyak-banyak kemudian dan jabatan. Dan saya percaya dan Tuhan ke depan tadi insya-Allah hampir 12 minggu kenapa tidur? Benar. Jadi ada perkara saya kata kalian tunggu. Kita akan mengasihi banyak kita masih ada dalam saya lagi. Kita dapat kerja-kerja kita dapat masih berpakaian baju Melayu. Betul wanita ataupun gadis jadi dia muda lagi wanita tu dia bukan lagi. Okey, jadi masih ada motivasi. Jadi saya serahkan dulu kepada pembantu saya Dr. Muzani. Dan satu kita akan kongsikan sedikit satu tentang kemajuan atau pergerakan yang dibuat dilarang sama sekali. Dan seterusnya kita berkesempatan nanti kita akan tentang asesmen teori dan selesai boleh ada. Yang mungkin yang lain itu yang dah selesai boleh dukung yang tak selesai itu kita selesaikan lagi. Okey, saya rasa saya buat segala macam saya serahkan pada rekan saya.
Okey, terima kasih kepada Dr. Syahid Abbas selaku pengarah Pusat Yang Mengajar dan Industri. Okey, semua sekali kita boleh duduk dulu. Kita tenang dulu Alright, yang last, yang belakang kita tutup pintu boleh? Alright. Okey, dan juga ini kasih juga kepada semua sekali pelajar yang mengikuti taklimat ini pusat yang kita sediakan lah di Kelantan, di Johor dan juga di Kedah. Okey. Jadi sekarang pada hari ini saya akan membincangkan mengenai do and don't masa latihan mengajar. Okey. Yang dapat tentang borang, kesetiaan, permit, ini semua in progress. Okay? Right. Pada Wan akan sharekan permit kepada awak semua yang disediakan, yang pulangkan, yang beri kepada negeri-negeri tertentu untuk awak melalui masuk. Alright? Awak semua akan buat permit. Tetapi sekarang dah era Okey, boleh faham ya? Negeri lain boleh proceed dengan permit. Ingat tak, bila kita akan adakan latihan belajar pada 11 Mei hingga 16 16 Okey, sebenarnya kalau presiden Ogos tu tak kira satu teori dan mengajar ni dia tak akan ambil kira waktu cuti sekolah. Alright, jadi sekarang ni okey 16 Ogos. Permit awak tu kami cuma buat dalam Ogos. Alright, kami nak tahu kepada Bupati, jadi Bupati tak ambil effort kepada awak Alright ya, awak akan latihan belajar selama 12 minggu. Cuti-cuti nanti kita bincangkan. Apa yang boleh ambil, apa yang tak boleh ambil, apa yang kena ganti dan sebagainya. Okey? Boleh ya? Okey, semua clear? Semua clear kan? Alright. Okey, kita akan rangkum kepada 6 benda. Alright, pertama sekali kita nak bagi langkah-langkah latihan belajar, peraturan, tanggungjawab, turun pembimbing. Apa sebenarnya pembimbing? Alright, dan juga saling penilaian. Kami akan adakan penilaian latihan belajar melalui sistem iaitu Lapisis. Jadi sekarang ni nanti pengarah akan bincangkan dengan awak semua apa sebenarnya mengenai penilaian latihan mengajar. Okey, seterusnya. Okey, so sekarang ni seperti mana yang telah saya maklumkan pada pertemuan yang pertama, alright, apa-apa berkaitan latihan mengajar oleh mengajar. Okey, boleh berfokus kepada saya dan juga Puan Balkis. Alright, okey, kalau awak pergi pulang terus, maybe dia tekan kepada PIC dia, lambat sikit faham only latihan mengajar. So sekarang ni latihan mengajar awak memberi peluang kepada awak untuk awak praktiskan apa yang awak dah belajar. Okey? Dan hari ini awak siapa hari ini? Saja apa? Pentafsiran. Pentafsiran itu assessment. Macam mana awak nak assess pelajar? Macam mana nak buat latihan kepada pelajar? Betul tak? Formative, summative, objective dan sebagainya. Benda-benda itu kita akan applykan semasa latihan mengajar. That's why. Satu benda yang awak faham. Untuk awak jadi latihan mengajar, awak kena lulus semua subjek. That's why kami akan keluarkan surat pendapatan sebelum result. Faham kenapa? Ada telefon. Kenapa tak dapat pendapatan? Syarat.
semua kena lulus medan uji tu, pentafsiran falsafah, apa whatever sosiologi, whatever tu, baru boleh belajar. Ini kena penuh baru boleh bawa diri sebagai seorang guru. Boleh? Selain daripada awak semua bayar RM1,500 sebenarnya untuk setengah semester, awak juga perlu lulus semua subjek baru boleh pergi latihan mengajar. Faham ya? Okay? Alright? Okay. Seterusnya. Okay. Okay, kita akan mengajar. Alright. Okay? Boleh apa cara dia dan juga bimbing akan tengok macam mana you mengajar. Dan juga kami ulangi, kami ada kuasa untuk kami observe awak juga. Betul tak akak yang bagi duduk ni? Betul tak dia ada sekolah ni? Betul tak ada subjek ni? Kami ada kuasa ni, kami akan pergi ke mana-mana random sekolah mana yang kami nak. Alright? Kami akan share. Okay? Betul tak belajar ni? Betul tak akan dipas tu? Betul tak ada sekolah mana? Mungkin sekolah mana? SMK Jati. Okay, betul tak ada SMK Jati? Kami akan pergi. Kami akan pergi at random. Kami pergi untuk observe awak. Betul tak awak jalan belajar? Untuk observe from 1 to N adalah pensyarat penyelia di fakulti. Bila dapat nama? InsyaAllah seminggu sebelum latihan mengajar atau minggu pertama latihan mengajar. Nama tersebut akan diberikan oleh fakulti kepada kami. Bukan kami assign ya, fakulti yang akan assign. Faham ya? Alright. Okay, next. Lepas kita mengajar ya. Okay, ini tempoh latihan mengajar. Ingat ya, 11 Mei hingga 16 Ogos 2026. Selama 12 minggu, tolak dengan minggu bercuti. Faham ya? Clear? Semua clear ya? Alright, okay. Ini penting. Untuk faham betul-betul. Tak faham? Tanya. Okay? Yang pertama sekali, tempoh latihan mengajar untuk DPSP ini adalah 12 minggu. Pelajar perlu hadir setiap hari secara fizikal. Maknanya, orang kata hybrid, ya? Belajar secara online tak ada, dan juga sekarang walaupun ada dosis secara online, tapi tak apply pada pendidikan. Jadi kami awak kena datang ke sekolah pada setiap hari secara fizikal. Dan juga tolong ya, untuk menjadi mengajar, sepatutnya awak atau bos awak tidak bekerja. Sekiranya ada yang bekerja, ada guru saya, dia bekerja sekian-sekian, dia tak ulangi untuk keluarkan surat untuk memberitahu yang pengecualian bekerja. Siapa akan untuk kecuali kalau bekerja, betul tak? Awak bekerja dengan gaji ke kan? Kalau gaji awak lah. Jadi sekali ibu tak boleh keluarkan surat untuk pengecualian bekerja. Ya, itu depends kepada awak macam mana awak nak stop. Sepatutnya sebelum ambil khusus diploma pendidikan ini, awak tahu tak? Syarat-syarat yang pertama. Dekat semua universiti sama juga. Boleh sebenarnya. Awak awak pada sekolah. Awak walaupun guru pelatih, walaupun awak belajar UC, tapi undang-undang private taklah kepada TPM sekolah. Faham ya? Okey. Seterusnya, sepanjang tempoh belajar adalah kepada AUKU dan peraturan institusi yang berkenaan. Okey, sambunglah ya. Peraturan ini, dia ada peraturan yang betul-betul wajib. Kena pakai kemas, kena pakai kain tertutup, betul tak? Kena pakai nempel. Kalau sekolah KM kan? Alright ya. Tapi ada juga peraturan sekolah tertentu. Sekolah-sekolah, contoh dia kan? Sekolah agama.
ada juga setengah sekolah agama punya peraturan, tapi no itu kebiasaan. Ya, cikgu perempuan berambut. Betul tak? Okey. So adalah berlaku di sini isunya. Okey. Saya ada berdapat dengan isu di mana pelajar dia nak berlaku, tapi cikgu di sekolah kelas dia nak berlaku. Okey. Kita awak datang orang kan? Awak nak jumpa tidak? Awak yang mengubur diri awak dalam sekolah ini. Ubur diri kan? Kita ikut je nak cari sekolah ini. Lepas itu je. Boleh tak? Ya? Okey? Ada isu ada. Dia bukan right, tapi no. Sekolah ni ada sekolah. Especially kalau sekolah swasta. Okey? Faham? Ada sekolah yang start pukul 7, 25. Tapi pukul 7 kena ada. Kita dah duduk dekat depan dah. Tapi dia dapat berat pukul 7, 25. Jangan bangkang. Kan kata 7, 25. Boleh ikut aturan. Okey? Faham ya? Kita berpegang kepada kita datang orang-orang, kita ikut cara orang. Bukan cara kita. Faham Alright ya? Okey, seterusnya masa pengajaran adalah 6 hingga 8 jam seminggu. Sana tak ada masa. Masa tak ada yang satu masa ada 30 minit. Kalau sekolah ini kena masa. Saya kira cap. 6 hingga 8 jam. Walau bagaimanapun. Ada dua. Belum. Pertama sekali ada antara awak cikgu sekolah tu. At the same time, awak buat praktik sekolah tu. Awak akan beri masa yang panjang banyak kan? Sebab awak dekat sekolah asal kan? Faham tak? Okey. Katakanlah awak ada waktu cikgu biasa. 8 cikgu biasa. Awak akan berwaktu masuk sekarang ni 30 waktu itulah awak buat latihan mengajar. Tak boleh berkata nak menjalankan waktu. Kalau saya buat 20 minit, kita buat saya buat mengajar. Katakan dia kan, kita buat saya nak buat mengajar. Mesti awak boleh masing-masing ini faham? Ini kes yang pertama kepada pelajar yang memang cikgu sekolah tu, dia cikgu sedarat ke, friend ke, alright, dia mana dia ditugaskan. Sebab you cikgu, boleh? Alright? Lagi satu untuk pelajar yang fresh. Okey, yang bukan cikgu, yang betul-betul jadi guru-guru sekolah. Okey, ini boleh ikut 6 hingga 8 jam. Walau bagaimanapun. Sekolah yang sekolah ada juga sekolah yang lain. Cara berdapat dengan guru dengan sekolah itu Alright. Bila kami pergi sekolah tu, kita kami sekolah kan, pelajar yang komplit, yang ada bangsa kami, dia tinggal alright. Jadi, apa? Lagi pelajar proses. Jadi kami pusat belajar tak ada puasa. Bila awak sekolah, puasa KBM itu sekolah itu. Faham Alright. Kalau boleh ikut, kalau boleh kita beransur, kita beransur. 12 minggu sampai titik. Faham? Okey, faham? Okey, clear tak? Clear tak tentang jam apa ni? Okey, boleh kita cakap. Alright, boleh ya? Okey, terusnya. Okey, ini tidak hadirat pelajar boleh dipertimbangkan atas sebab ini. Yang pertama, membidangi masalah
keselamatan yang disambut oleh pegawai perbankan maksimum 7 hari. Okey, awak dah banyak isi. 3 hari pun ada kosong tau. Ada yang punya tau. Okey, maksimum 7 hari. Yang kedua, kematian ahli keluarga terdekat maksimum 3 hari berturut-turut. Ini kecemasan. Ya. Boleh. Okey, alright. 3 hari berturut-turut. Okey, terus. Cuti kuarantin kalau 5 hari kan? Okey. Apa yang awak perlu tahu? Awak adalah guru pelatih. Tak ada pun sebenarnya masa awak menjadi belajar. Betul Semua sekali ini digunakan oleh semua universiti. Kalau ada universiti cuti tu ada ikut peraturan. Alright? Okey. Jadi sekarang ni kalau awak sakit ataupun awak sakit lagi. Alright. 3 hari awak kena ganti. Katakanlah awak dapat pensi. Ada pelajar yang sedang menjadi lecturer belajar. Dia ganti dia dapat sebulan. Dia dapat malam nanti kan? Alright. Tetapi hanya bagi 3 hari sahaja. Kalau sebulan tu ada 21 hari. Dia kena ganti lagi berapa hari? 18. Nak ganti tolong maklum kepada ulama dan Yang situ. ulama akan buat sekolah untuk maklum. Okey, kebanyakan ibu-ibu akan menjaga anak-anak akan dapat bekerja. Dia akan dapat cuti 5 hari kan, kuarantin kan. Alright, hanya digunakan 3 hari. Jadi 2 hari lagi kena ganti. Maklumkan juga kepada kami dan juga faham ya? 3 hari maksimum cuti. MC sakit macam mana pun 3 hari. Lebih daripada 3 hari ganti. That's why lah pada taklimat yang ada pertama kan kami nasihatkan siapa yang bersalin ada ketika yang pelajar dinasihatkan untuk tangguh pengajian. Betul tak? Okey? Sebab nanti adik awak ganti awak extend juga. Okey? Faham Clear Alright, seterusnya cuti umum yang diwakilkan oleh kerajaan. Ini biasa apa tadi kalau katakanlah mula dan juga cuti tahu kan kalau sukan ada contoh-contoh digunakan nak menjaga tempat pula faham boleh Alright, yang ayat penting pengambilan tulis masa belajar melatihan menggunakan awak tak tak satu rehat. Okey. Jika sakit berat doktor yang disarankan kepada pendapat institusi organisasi pelajar yang memiliki lebih 3 hari perlu menggantikan hari. Okey. Next. Okey. Syarat belum mengajar. Pertama sekali telah menjalankan belajar pada ditetapkan pada berapa bulan? 11 hingga 16 ke 11 Mei. Okey, telah mematuhi semua peraturan mengajar. Okey, dia melengkapkan penilaian semua. Jelas sekali mempunyai sekurang-kurangnya aktiviti yang boleh memantapkan untuk latihan macam awak tahu ya, latihan belajar dia satu subjek yang awak kena dulu. Kalau nak uzubillah, kalau tak lulus kali ini awak boleh ulang sekali lagi. Kalau tak lulus juga awak kena buat. Tujuh. Dia sekali je ulang. Faham Sebab sangat penting latihan mengajar untuk awak menjadi seorang guru. Faham? Okey.
Okay, next. Okay, penyembuhan latihan belajar. Okay, permohonan ulang-ulang latihan belajar dilakukan sehingga minggu ketiga dengan keberadaan fakulti. Okay, ini ada isu juga. Kalau awak nak tangguh, tolong bagi tahu awal-awal. Kalau awak dah belum tempat kelima, awak kena bayar surat. Ya, ada berlaku di mana pelajar takut, dia tak takut dia lambat dapat surat. Lepas tu dia marah, dia kena cas surat. Faham? Tak, kita kena ikut peraturan. Semua benda, pergi mana pun, mesti ada peraturan-peraturan khusus. Kita khalifah di buku ini kan, okay, kita adalah suruh kan, kita kena ikut peraturan. Kan? Faham ya? Okey, ini penting. Ada berlaku sekarang di mana pelajar lambat tangguh, lepas tu kita tak nak bayar yuran. Dia tangguh, dia tak pergi pun. Sedangkan awak tangguh bukan tiga, lima, enam, tujuh orang. Faham Alright Nak tangguh juga kawan. Boleh? Okey, seterusnya. Kes gagal latihan belajar. Okey, pertama sekali memperolehi grade B minus. Ya. Last sekali D. Awal B minus kan? Yang seterusnya tidak menjaga dan belajar dan tiada rekod penangguhan. Okey, ini jarang berlaku lah, tapi mungkin berlaku, mungkin tidak. Alright, okey. Yang ketiga, tidak adil melebih 3 hari tanpa kebenaran dan kebenaran. Yang tadi kita ya, kalau tak ada 3 hari, lebih 3 hari, itu maklum kalau dia tsunami dan juga fakulti. Alright, Konami akan keluarkan surat memberitahu kepada sekolah. Boleh? Yang seterusnya tidak mengatakan file proses dan belajar, mungkin file yang lengkap ya. Okey, pensyarah penyelia akan tengok file. Kalau saya penyelia, memang saya tengok objektif awak mana, kita bukan awak ini dan apa dan sebagainya. Saya tengok semua sekali. Alright? Yang seterusnya, guru pelatih yang gagal perlu mengurus yang belajar dan hanya diberikan ulang sekali. Alright? Yang seterusnya, guru pelatih yang dipastikan boleh merayu untuk jadi teman. Boleh? Faham ya? Alright. Dia ada beberapa isu yang saya rasakan bahawa benda ni takkan berlaku. Pertama sekali, dia merasakan dia dah disatak dekat satu kawasan ada dua sekolah. Sekolah A, sekolah B. Dia disatak di sekolah A. Dia pergi hari pertama tak bebas. Dengan sewenang-wenangnya, dia pergi sekolah B buat latihan belajar. Dia benda ni tak logik, tapi dia berlaku. Syed awak lah. Okay, so kami tak ada rekod. And then sekolah call, kenapa pelajar A, pelajar ni nama-nama ni, dia tak datang untuk balik belajar. Kami dari sekolah, dia pergi kata. Mungkin dia sekolah B. Sekolah sekolah kan. Jadi, dia punya sekolah B tak dikira sebagai latihan belajar. Dan mula itu dilakukan sebagai menjeruk. Tak boleh sewenang-wenang masuk sekolah. Masuk sekolah pun ada permit kan? Kan? Betul kan? So tolong jangan buat keputusan itu ikut pada awak punya firasat, awak punya apa orang kata perasaan. Tolong ikut peraturan latihan belajar. Boleh? Okey, seterusnya tanggungjawab etika guru pelatih mesti memahami dan mengamalkan etika operasi keguruan. Tahu kan macam mana kan? Dah 2 tahun dan 2 semester dah belajar. Alright? Yang seterusnya menerima sendiri kepada masyarakat penyelia untuk bersusi dan ikut guru pembimbing guru pelatih perlulah bersikap positif. Terimalah. Sekiranya ada cikgu yang menegur, terimalah. Anggaplah mereka lebih berpengalaman daripada awak. Lebih banyak negara daripada awak. Terima sahaja. Kita tak rugi kalau kita menundukkan diri. Betul tak? Tak rugi pun kalau kita jadi hanya hamba. Faham ya? Okey. Yang seterusnya, guru pelatih selalu kepada output dan suara pilihan. Okay, next. Okay.
Alright, tanggungjawab juga kita kena beratas sabar juga Okey, yang ini perlu saya tekankan mesti saya tahu ada idea dah. Pertama sekali kita kalau kepada satu player orang pertama sekali memakai pakaian mengikut kepada ketenangan pihak diskusi seperti yang sepatutnya pakai lah. Alright, okey. Ada institusi yang kata dia wajibkan pakai baju Melayu pada Jumaat. Kan? Itu no sekolah. Ikut. As long as itu tidak melanggar apa-apa etika, ikut. Boleh Okey, seterusnya memakai kasut pelungkung, sandal tidak dibenarkan. Anda faham Alright, seterusnya memakai tali lampu betul. Sebabnya nanti ada mana? Betul tak? Alright. Huruf bimbing ni, okey. Nanti waktu awak laput itu, boleh tak? Bila awak berdiri, janganlah berdiri. Cikgu boleh tak kalau nanti kan orang bimbing dari saya, bimbing saya boleh tak? Tapi dalam orang itu dah ada. Okey? Nanti cikgu biar di sekolah akan bagi awak seorang guru bimbing. Nanti Puan Balkis pada minggu pertama tu, Puan Balkis akan minta nama. Dia akan bagi awak Google Excel. Nanti dalam Excel, dia minta awak isikan nama, sekolah dan juga bimbing. Faham Minggu pertama tau. Tolong isikan nama, sekolah, guru bimbing dan email. Kami akan bagi talimat kepada ini pada minggu kedua atau minggu macam-macam awak. Faham tak? Nanti bila hari pertama dah cakap sekolah. And then nanti bagi Excel isi. Saya boleh minggu pertama dah isi lengkap. Boleh? Nanti kami akan emailkan invitation untuk talimat bimbing. Talimat bimbing kita awal saya tak nak belajar masuk. Guru bimbing dia masuk. Sebabnya ada isu sebelum ini kami buat guru bimbing yang belajar. Mana nak apa-apa. Guru bimbing tak guru bimbing bagi respon jangan ada belajar. Dia nak Faham? Kami akan adakan secara online. Kalau ada permintaan, kami akan adakan secara face to face. Macam awak kan? Saya ada bagi 20 kan? Okey? Kalau ada permintaan untuk kami datang, usaha awak kami datang. Bukan berhari tidak. So awak usaha tak. Ada bulan. Tapi tak ada. Dia tak ada 20%. Bisa saja. Kita bercerita je kita buat quick. Yang lain secara online. Okey, boleh faham tentang quick ni. Okey, guru bimbing tu apa? Sebenarnya pertama sekali guru bimbing dan letak jawatan. Contoh sekarang awak nak mengajar matematik. Okey, guru bimbing tu dia degree in mathematics and tuition. Faham? Kalau tak ada pun matematik tapi dia ambil DENI atau KENI. Faham tak? Thesis itu adalah matematik yang pendidikan ataupun matematik pure dan juga pendidikan ataupun KPI yang boleh faham? Boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang ada saya tak ada. Alright. Guru mempunyai contoh kan kita ada option smart dulu. Jadi kita ada option right? Option kedua, kalau awak matematik kalau saya kimia. Tak ada kimia yang ada kisah.
Tak ada punya ada KPI ke KPI mana berikan kimia. Jadi sekarang ni dekat sekolah ni ada sponsorship ini. Dia mau mengajar kimia. Dia ada nama boleh. Boleh. Ataupun kita pergi kepada transaksi. Mengambil institusi mencadangkan guru mata pelajaran di kelas yang diambil oleh guru pelajar sebagai guru berprofesi. Contohnya, ya, saya kimia. Maksud saya kimia lah, saya bingit kimia kan. Tak ada saya kimia di sekolah tu. Contohnya, sebelum awak pergi sekolah, ada orang persediaan kan? Beritahu, itulah pentingnya orang persediaan tu. Awak pergi sekolah, awak menjaga kan? Kalau ada yang boleh buat, baru kita okey. Tapi katakanlah awak untuk minta tu tak okey. Tiba-tiba dah ada tiba-tiba datang. Jadi dengan sains still ada connection dengan sains kan? So okey lah. And then habis sekolah betul kita tak apalah. Okey, Cikgu Mozali boleh ambil kelas Cikgu A. Cikgu A ni kelas sains. Ambil kelas A. Boleh. 3 faham tak? Nanti dekat sekolah ni kita akan tanya, cikgu, apa sebenarnya? Boleh. Okey. Kita akan mengajar dua subjek kan? Ada kalau major and minor. Alright. Tapi guru pembimbing penuh satu. Iaitu major. Mana yang macam-macam? Boleh. Dan juga kamu akan juga kurang belajar. Faham? Right? Saya boleh tak? Katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Pergi sekolah sama. Jangan guru pembimbing 5 orang yang sama. Orang kadang-kadang saya boleh. Kalau ada orang, faham tak? Boleh. Satu guru pembimbing boleh pilih dua. Faham? Seorang je guru pembimbing. Seorang saja manager lah. Boleh. Faham? Nanti tanya kepada pendamping. Sebab awak kan guru crash kan. Jadi sekali awak yang awak mengajar sekarang kan. Betul tak? Alright. Jadi sekali awak decide. Nanti awak PLI. SP. Jadi tak ada main tu. Awak dia ini ada kaitan video awak. Boleh. Boleh. Faham? Okay. Alright. Okay, semua. Okay, clear tak dengan pembimbing? Bimbing pertama turun bagi nama guru pembimbing sekolah mana, email mana. Kami nak buat email kepada guru pembimbing. Tak boleh nak ada awak tau. Tak boleh nak ada guru pembimbing. Boleh? Alright. Okay. Okay. Saya share ya. Tanya guru pembimbing. Nanti tanya awak. Guru pembimbing akan mengungkap. Last kali, maka akan diputuskan melalui perbincangan antara guru pembimbing dan peserta pembimbing. Penting. Sangat penting. Boleh? Okey ya. Yang seterusnya, ini saya share tau. Nanti bila awak pergi sekolah, awak ni mana? Okey, pertama sekali, menilakan menilai guru perantin. Ada masalah. Ini orang. Orang online. Efek apabila ada link yang berpilih. Boleh tak? Alright, seterusnya, menjalankan 4 kali penilaian. Guru pembimbing kena 4 kali penilaian sekurang-kurangnya. Nak 5 boleh, 6 boleh. Guru pembimbing pensyarah penilaian sekurang-kurangnya 2 kali.
Kalau masyarakat itu rajin buat 3 kali, okey. 4 kali okey. Tapi dia masih rajin. Kira sekurang-kurangnya 2 kali. Faham okey, seterusnya menjadikan menilai etikos kita buruk pandai. Okey, waktu tak libat pertama lagi lah saya katakan. Mesti ada melibatkan aktiviti curriculum. Awak semua ni akan dinilai pertama sekali dalam kelas. Korang jangan nak buat perkembangan awak deliver boleh okey, itu sasaran awak. Yang kedua, awak akan dinilai melalui curriculum. Nanti pengarah dia akan bincangkan tentang penilaian. Okey, faham okey, yang ketiga, yang keempat, menjalankan komunikasi berbelanja dengan prosedur yang dilakukan pasti. Right? Okey. Faham ini tugas guru pembimbing. Kalau boleh share dengan guru pembimbing sebelum kami jalankan taklimat pemilihan guru pembimbing. Faham okey. Seterusnya. Okey, penyemak dan memberi ulasan bertulis dan mengiringi buku persediaan. Right? Okey. Buku persediaan. Setiap guru di sekolah dia perlu pantau at least seminggu sekali kepada penetapan untuk semak. Am I right? Awak tahu okey? Ikut resam itu. Tetapi sebelum buat itu, tanya dulu guru pembimbing. Sama ada buku rekod awak file PLAI nak dihantar ke pentadbir ataupun hanya hantar kepada dia. Faham? Faham tak? Tengok okey, awak punya ikut daripada resam semua sekali sekolah, dia perlu hantar buku dia punya level tu, alright, dia perlu disemak oleh pentadbir sekolah, alright. Tapi sekarang ni awak kena clarify dengan guru pembimbing. Sama ada awak nak hantar ke pentadbir untuk semak ataupun hanya guru pembimbing saja. Kalau saya ikut, saya pentadbir. Okey, faham ikut, kita kan kena berlatih. Cuma undang-undang kurang ikut. Kena hantar bila pun ikut. Faham alright. Seterusnya, memaklumkan pentadbir fungsi mengenai kewajipan pelatih, pembimbing dan mengisi benda-benda guru pelatih. Seterusnya, membimbing dan guru pelatih dalam perkembangan organisasi. Sama okey. Selalunya kalau saya dulu waktu minggu pertama, minggu kedua saya beraya bila dah belajar, guru pembimbing dia tak berantem setiap waktu. Dia tak berantem. Dia belajar. Alright. Lepas tu baru dia lepaskan saya untuk belajar dan dia hanya observe pada hari kita. Faham okey. Alright. Seterusnya. Okey, berbincang dan memberi KM. Ini tadi nak tanya lagi kan? Okey, dia memang berbincang dan memberi KM ditentukan oleh masyarakat pilihan dan juga guru pembimbing. Konteksnya banyak tau pembimbing sebenarnya tau. Okey, yang seterusnya berbincang dengan pensyarah, penyelia, kes dan juga melakukan sebarang kes atau KM. Saya share dengan awak supaya awak tahu tugas luang itu tugas guru pembimbing. Okey, untuk penilaian saya serahkan kepada pengarah saya. Saya sebagai pengarah dan pada hari ini pengarah juga ada dan kami cubalah dia menjawab soalan. Jika bagi SME sekolah kebangsaan petang mengadakan apa? Adakah buku perlu serta ikut juga? Yang paling buku pengarah betul ya? Boleh. Okey, kalau tak ada buku macam mana? Sekolah tak ada buku Kalau boleh, leksi awak cikgu kan? Memang cikgu sekolah kan? Keluar kan? Awak boleh keluar. Ingat guru pelajar tak boleh bawa keluar tau. Tapi kalau awak cikgu guru pelajar boleh keluar. Jadi cikgu pun boleh. Boleh. Alright, boleh. Okey. Yes.
Enam di dalam jam mengajar dalam kelas ni betul eh? Betul tak? Faham eh? Alright, ada mana? Okey, saya buka soalan. Ataupun kita pergi kepada pertanyaan lain nanti lepas tu kita buka soalan. Boleh eh? Alright. Silakan doktor. Terima kasih. Okey, saya cuba ini short ya. Nombor satu, sepanjang latihan dalam minggu, anda akan dibimbing dan disedia. Saya cakap ayat betul, dibimbing dan dibimbing sebanyak maklumat akan diberikan oleh pembimbing kerana guru pembimbing dalam ekonomi gaduh akan dibayar laut. Dua, pesara penyedia. Dalam tempoh 2 minggu, setiap pelajar akan dinamakan seorang pesara penyedia untuk membantu para permasalahan terutama tentang konsep teknologi pengajaran sesuai mengikut jenis yang berbeza-beza mengikut minggu berdasarkan usul jalan seperti yang digunakan. Jadi, apakah kita lakukan? Kita tengok dulu dalam penilaian yang ada simple sahaja. Okey, ini dengan institusi lah. Saya rasa institusi semua faham kita pasti. Okey, ada 5 perkara. Pertama tentang organisasi. Institusi kenal saya. Siapa antara yang perhatian jadi tidak melaksanakan latihan di tempat sekolah yang sedang tertiduman ataupun menyumbang di sekolah bahan kadang-kadang. Kadang-kadang saya dulu. Siapa okey. Mana yang kenal di institusi yang mana akan buat latihan mengajar kadang-kadang. Kadang-kadang bantu saya. Boleh? Sampai orang. So, kita organisasi. Jadi, mana-mana pelatih yang sedang menikmati institusi pendidikan, dia lebih memahami tentang boleh? Kedua adalah pengetahuan. Yang mana pengetahuan? Di dalam penilaian latihan mengajar, dia terdiri daripada komponen utama. Okey, okey. Di dalam forum penilaian, semua pesara penyedia guru pembimbing akan dengan orang yang sama. Boleh? Orang yang sama. Walaupun orang berbeza. Dan pelajar dapat sekurang-kurangnya 65%. Boleh? 65%. 64 ke bawah kira gagal. Dan untuk anda mengajar, anda hanya boleh diulang 2 kali saja. Kali pertama gagal, ulang. Kali kedua gagal, ulang lagi. Gagal. Boleh? So, saya doakan kamu dan betul-betul pernah ada rekod lagi untuk program PNI dan PSKM ini yang mana belajar gagal. Okey, kita tengok. Persediaan 20%, perkembangan 60%, sikap siap, okey, pertama. 20% diambil di mana? Okey, diambil daripada saya percaya bahawa mana-mana pelajar yang sedang berjalan kerana berkhidmat di pendidikan, dia ada achieve masing-masing. Betul tak? Kebanyakan sekolah akan pakai achieve betul. Kecuali sekolah-sekolah bukan di bawah working merah, SSG ataupun SG. Jadi, ikut RPH-C. Boleh? Ikut RPH. Saya tahu orang dia lebih macam mana tahu? Jadi apabila berlangsungnya latihan mengajar, apabila pelajar sedang diamanahkan seorang penyedia, ikuti pesara penyedia untuk tahu bagaimana saya nak fulfill demand daripada penyedia. Boleh? Dan saya buat semua
pelajar yang datang balik telah menjalani subjek KBB. Ya, macam mana nak buat jadi apa itu? Tapi sebenarnya apa yang saya boleh siapkan dalam pilihan dia. Sebab kita hanya tidak ada SFP dan kita tahu daripada buku belajar mana kita kurang objektif. Dia bagi di komen. Tetapi dekat mana kita akan melakukan silapan? Sebab semasa pengajaran kita tidak percaya lain apa yang kita nak ajar dengan apa yang kita nak ajar. Macam mana saya tahu saya bukan orang pendidikan, tapi saya orang tua ulang yang 10 tahun dan belajar dari bawah kepada atas dan tahu video dan saya dapat kegagalan belajar adalah apabila tidak berjaya menyelaraskan apa yang ditulis dan tidak berjaya dan melakukan jadi cara DPP jawatan pemberi pendidikan PPS tidak awal. Akhirnya cantik kalau hanya DPP maka dibuat. Tetapi diangkut apabila ditanya di mana boleh persediaan. Perkembangan yang akan manajemen yang mana dia akan fokus daripada masa kita belajar, kita reflect pada apa yang kita belajar, kita tanya pada apa pengetahuan belajar, kita mulakan pengajaran, kita memberi motivasi kepada belajar, dan kita timbang pada berdasarkan tugasan belajar. Sehingga kita merasakan pengajaran, sehingga kita membuat penafsiran, sampailah kita membuat sebarang aktiviti, dan seterusnya sehingga kita membuat perkara-perkara itu akan bermakna. Dan dari sinilah kerja ABM anak mengajar tadi menjadi nilai tambah dalam penyediaan yang ada. Dan saya percaya bahawa anak kita 20 tahun dia lama. Kan? Betul kan? Boleh minum LM kan? Dan semua perkara telah diajar dalam kelas itu. Dan seterusnya saksikan dan sikap. Yang mampu beberapa selanjutnya saksikan dia CBB Ialah kan, yang guru berpakaian kan, santunnya, rambutnya, semuanya dalam keadaan yang semakan pulau dan kanan. Kau betul macam yang telah ditanya kepada pemain saya. Jika melaksanakan di sekolah swasta atau terserti dan ataupun sekolah yang memang dianak ada kurikulum dengan sekolahnya daripada pagi sampai petang kan, pagi sekolah datangkan petang apa ada kan kadang-kadang sama kan jadi pun mungkin yang kita melibatkan diri dalam aktiviti sekolah tidak mesti melibatkan pelajar saja ke ruang mungkin akan ada ada juga landa ada mana yang seimbang okey kadang-kadang ada macam mana kan bukan dia buat sekolah okey seterusnya okey boleh faham ya? Pembahagian tu seperti satu kunci dan depan. Nombor satu okey, sebab dia nilai dokumen saja. Dia nilai dokumen. So kalau dokumen cantik, tak ada sebab mencipta tadi meninggalkan. Boleh tak? Jadi kita tahu lah kita punya bidang yang akan dihukum. Sebab nombor satu okey, mencakapkan dia good. Tapi kalau dokumen tak cantik, dia akan nilai 60% daripada belajar. Boleh? Kita satu hal jangan yang ini susah. Macam-macam dua adalah cek tu. Topi dua ni kan. Tapi bagi saya, perlu lagi buat sendiri. Okey.
Kemudian tadi saya sambung. Ada dua perkara yang saya tekankan, organisasi, aplikasi, penyelesaian, luasan. So, perkara-perkara itu saya dah sebutkan tadi sebelumnya. Aplikasi website itu saja. Penyelesaian kepada masalah mungkin dalam keadaan ada pelbagai murid. Ingat, di dalam penilaian, murid ada variasi. Ada yang terlampau pandai, ada yang sedang, ada yang lemah. So, maksudnya, penyidik yang datang akan membuat penilaian. Jika kita pandai mengaktifkan, memperhatikan kegiatan tadi, itu merupakan kelebihan. Sebabnya, di mana selalu belajar gagal dalam masa. Saya nampak banyak saja kurang memberi motivasi. Sekarang kita lupa untuk bagi motivasi. Yang kita ingat beri ilmu saja. Kita hari ini akan belajar tentang teori kebenaran yang mana berdasarkan. Kita lupa, tetapi kita lupa nak tak. Kita lupa nak bagi motivasi. Dan kita selalu terlupa sebab kita tak faham artinya. Itulah sebabnya penyidik dapat ingat belajar ini ataupun belajar. Okey, seterusnya inovasi kita kata tadi PM tadi. Schedule yang sesuai. Yang tanya beliau merupakan seorang guru dan saya rasa saya bahawa tidak spesifik saja bagi sesuai. Jadi masuk dalam pola pertama yang diingat yang sesuai untuk subjek tersebut subjek yang banyak memanfaatkan teori Okey, kita makan sekitar tadi 25-60-10 kalau aplikasi betul posisi tingginya ada. Kalau aplikasinya ke laut 60% saja mungkin tidak susah akan dapat. Sebab penyidik dia fokus dalam aplikasi. Kenapa Hafiz macam perdana pelancangan apa yang saya buat. Kalau pelancangan betul tak. Tapi kalau perancangan salah, boleh fikirkan lagi. Betul, pelaksanaan tadi daripada poin A ke nak pelajaran yang mana kita belajar tentang frekuensi dia. Yang mana melang dan mana berpatah. Boleh? Kemudian kita belajar model yang diterangkan. Next. Okey, kita ada beberapa orang yang akan kita gunakan untuk sendiri untuk bersalah itu dia akan pakai kita dan kita guru-guru yang pakai kita untuk orang yang satu. Boleh? Orang yang satu KPI 4028. Jadi kalau kita datang ingatkan juga kita mesti ada banyak variasi dan belajar menyebut. Tanya dia tentang kita di SSS 2448. Sebab untuk aku jadi di sini konten itu 068. So, beran masa berbeza. Boleh? Telefon online jadi penjualan yang akan dapat tengok komen yang ditulis di dalam video sepatutnya selepas sesi penjelasan akhir. Nak tengok mana nanti saya bagi tahukan dan komen-komen yang telah diberi. Dan komen-komen tersebut simpan, letakkan dalam file, letakkan update dalam file, letakkan email dalam file, jika ada duduk dan bawa semasa teknik. Boleh? Jadi, file ini dia membawa tanya. Jadi,
kalau dah assessment yang dibuat secara akademik, dia akan include masih dari buat yang ke. Jadi bermula pada hari ini untuk bulan 5 nanti dia macam buat tesis lah. Kita susun segala bukti jadi letakkan dalam file. Dalam file ni dah ada divider susun ni sama nama, letak gambar, pelajar, semak yang buat. Okey, yang satu tidak semua simpan macam saya kata tadi akan tutup jadi pastikan orang juga di boleh? Ada orang lagi bukan saya secara pelajar LF6 jika ada barang bermasalah kita ada masalah dalam kawasan satu secara pendidik. Kemudian kita ada LF3 dalam program dan empat. Cukup akan diberi. Nanti kita akan masuk kopi dalam masa yang sama dengan online ada secara video ada bawah ataupun dia tak dia internet ataupun dia lupa tolong berikan orang boleh bantu dia mana tahu macam-macam kan. Jadi bagi kepada pembimbing ataupun ada bagi orang tersebut PDFP dan inginkan training yang pada persyarat perizinan janganlah jangan siap-siap boleh ya. Saya tahu kalau kita kadang-kadang cara ini kan so kita takut dia penyidikan dalam berlaku dan dia akan stress emosi. Boleh. Okey kan? Okey ini semua ni. Hilang. Tu orang semua ada. Dan kita bagi topik selain daripada okey kan? Okey ini bukan datang politik saja itu pakai salah listrik dan dengan belakang dalam kopi itu dia tahu dapat satu macam mana dan dapat dua macam mana dapat tiga macam mana kalau dapat melang macam mana. Contohnya kita buat BBM macam mana kita dapat itu senang mudah kita tahu kan tetapi orang Asia tak boleh dapat markah dan dia ada kadang satu tiga empat satu lepas cuma melang kalau dapat satu dia akan buat masa bawah berapa kalau saya cuma saya dapat markah tiga ni maksudnya pastikan nanti kita bagi dapat supaya orang beriman ataupun kalau dalam kita mau kita buat dia okey macam itulah pembelajaran tempat kita kalau kita buat kenapa tak buat macam bersama kita boleh tambah tengoklah sudah begitu berjalan begini dia boleh buat. Jadi dia orang dah mandi dan selalu bukan kamu. Kamu dengan perancangan. Topik tidak ikut keputusan. Macam saja kita keputusan. Contoh kita nak buat aktiviti kumpulan. Apa keputusan? Tekan di besar. Latihan tak balik kita tidak besar. Faham saya? Apa sesuai dengan kamu kita masuk dan perkiraan kawalan jelas. Masih sekolah 50 minit. Dan pasien ada 2 masa. Kalau masa 40 minit, janganlah buat habis itu saja. Ya, kita mulai. Sama juga dengan ada sesuai dengan seperti negara kita dekat mana hadapan ini dalam topik kita belakang ada boleh saja takut faham kan boleh satu pakai cara boleh
Setiap persyaratan begini dibayar untuk bantu. Kenapa bantu? Nombor satu. Kalau dia pergi melawat pelajar, dia akan tutup melawat makan minum. Dia akan tutup dan lawan satu pergi semua musim. Dia akan tutup daerah hotel 240. Dia akan tutup 1 jam 1,5. Apa lagi kita dapat? Kenapa dia berani sekarang kan? Sekarang saya mengarah kan? Saya mengarahkan dia awak sebagai saya ada salah ada profesor boleh tak bantu saya tuliskan rubrik ni sebab saya risau kita dalam perjalanan nanti perkara-perkara tak jelas saya upaya untuk mengambilkan pelajaran yang baik. Boleh ya? Jadi benar itu tak rubrik ni. Nah, nanti yang bantu mungkin anda supaya pelajar boleh bincang lebih awal. Okey. Okey ni. Ni sekarang saya letak. Saya ulang kan. Kita mula dengan bahagian 2 pelaksanaan. 20 ini kita mulakan salah satu salaman pada kerjaya pengajaran. Dalam aktiviti ada strategi yang diwujudkan. Waktu kita dengan filosofi, kita macam buat. Maksudnya pelaksanaan yang lain dengan aktiviti. Bicara ini hebat. Boleh? Kamu juga dalam penilaian. Alat kira macam mana beberapa okey penilaian komunikasi suara jelas ya kalau macam-macam jelas sama ya kalau kita bilang yang macam itu kan yang letak kan ada belilah okey kan. Okey, ini persatuan. Persatuan dalam orang. Tengok tu. Persatuan ada kalau tak ada yang masuk dalam suara rasa sedang macam ni letak di ruang. Kalau letak lebih kalau bukan banyak pun kita kan. Okey kan? Okey, pemantauan okey kan? Ini urusan nak kita pula. Kita kurang-kurang dapat 60 betul. Boleh? Okey kan? Okey, ni siapa tanggungjawab? Siapa buat apa? Yang buat apa? Pelatih apa? Dia akan sediakan file. Letakkan butiran atas. Orang akan tulis dalam belajar berapa pola apa kan? Tulis jangan bicara Facebook ada Facebook sejuk. Bicara video buat kira-kira laksanakan pembinaan letakkan kamu dan uji masuk pengalaman dengan sistem terlalu guru pergi sama ini adalah memanfaatkan bimbing. Jadi file yang ada nombor 1 kalau boleh suruh guru membimbing semak pada hari ada dari kalau dia mungkin boleh jumpa dengan tingkat yang tertentu. Kadang-kadang ada orang untuk kadang-kadang boleh. Dan lalu perkara ini akan disimak dia cara penyidik data dia akan teguh. Kenapa aktif takut? Kenapa tak dengan ekonomi? Kenapa tak dengan betul? Dia akan dan sebab itu dalam setiap bicara penyidik bayar kurang-kurang 2 jam. Jadi kalau kita bayar 2 jam sampai peringkat harga dia 2 jam
Okey. Berarti tak kena bantu kan? Boleh ya? Okey, next. Habis dah. Okey. Jadi mengajar sedikit uang mungkin dalam 5 minit dan siapa yang belum dapat gambar boleh dapat gambar dan bayar secara barcode. Saya doakan yang terbaik. Tapi ingat, Ustaz Rasyad saja lantai 9 lagi dia tak sebelah mana-mana. Boleh? Maksudnya dia ada siap mentadbir, memastikan perjalanan dan kerja berlaksana adil. Kalau ada masalah, jangan tunggu sampai masalah ini jauh ke situ. Contohnya, masalah dengan guru pembimbing, masalah dengan sekolah, masalah dengan saudara pendidik. Boleh? Kita serahkan kepada Okey. Ada apa soalan lagi tak? Online ke? Assalamualaikum. Okey, nak tanya macam ni. Kan dekat sekolah saya sekarang ni, saya ditugaskan untuk mengajar banyak subjek lah. Ditugaskan mengajar banyak subjek. Jadi tak boleh fokus pada subjek tertentu lah. Jadi kalau contoh nanti untuk latihan mengajar, saya nak fokus satu subjek, contohnya pendidikan Islam. Tapi dalam seminggu tersebut, pendidikan Islam tu saya tak cukup untuk 8 jam. Macam mana? Baik. Soalan
Benar. Soalan saya soalan. Itu soalan yang orang chat.